Assalamualaikum. Jumpa lagi. Kita hari ini akan bincang untuk Pahang 2025 set 2. Ini set 2. Alright. Kertas 1 nombor 1. Pengelasan kuantiti fizik manakah yang betul? Baik. Kita ada berapa kolom dekat situ? Ada 4. So, kena tengok yang paling tepat. So, jawapan nombor 1 adalah A. Kuantiti asas, maksudnya kuantiti yang tidak boleh terbina daripada mana-mana kuantiti lain. Contohnya suhu. Kita ada 7 kan. Suhu, jisim, masa, arus elektrik dan sebagainya. So, suhu dalam unit Kelvin kalau soalan minta. Kemudian kuantiti terbitan. Kuantiti terbitan terbina daripada gabungan 2 atau lebih kuantiti asas. Contohnya luas. Kalau luas kita pakai panjang darab dengan lebar. Okey. So panjang pun adalah panjang, lebar pun panjang juga. So meter darab dengan meter dapat meter square. Okey, meter darab meter dapat meter square. Kemudian kuantiti skala, kuantiti yang hanya ada magnitude sahaja, tak ada arah. Contohnya masa. Dan kuantiti vektor, kuantiti yang ada magnitude, ada nilai dia dan juga ada arah. Contohnya pecutan. Okey, so jawapan 1 A. Nombor 2, graf hubungan antara dua kuantiti fizik F dan X. So F tu kita tengok duduk di paksi Y, X berada di paksi X. So kalau ikut format macam mana kita buat graf, sebarang unknown yang kita letak pada paksi X itu merujuk kepada pemboleh ubah dimanipulasi, yang kita ubah-ubah nilai dia. Kita ulang-ulang eksperimen. Contohnya mula-mula pakai 20 gram, lepas tu ulang 40 gram, tu pemboleh ubah manipulasi. Kemudian pada paksi Y kita letakkan kita punya finding, kita punya observation lah, result. Responding variable. Pemboleh ubah bergerak balas. Mana satukah betul? Okey, jawapannya B, kerana X adalah dimanipulasi. Okey, X adalah pemboleh ubah dimanipulasi dan hubungannya adalah berkadar terus kerana graf ini adalah graf lurus dan bermula pada titik asalan kosong. Kalau dia lurus tapi tak mula dekat titik asalan, itu meningkat secara linear. Baik, nombor 3. Graf halaju masa bagi satu objek yang bergerak dalam satu garis lurus. So, hitungkan jumlah sesaran. Ini graf V melawan T. Kalau kita tengok graf V melawan T, dia punya konsepnya adalah kalau awak cari area under the graph, mencari luas di bawah graf ni, yang saya lorek ni, semua awak akan dapat jarak. Okey, tapi untuk cari sesaran, awak kena tahu bahagian yang saya lorekkan warna pink tu bermaksud dia telah bergerak kembali ke titik asalan. Maksudnya berpatah balik. So dia dah pergi kanan, patut ada sebahagian jarak tu dia pergi kiri. So untuk dapat sesaran, awak kena ambil this much only. Banyak ni je. Okay, so jarak dia dah pergi, katalah dia dah pergi 100 meter. Kemudian dia patah balik dalam 20 meter contoh. So sesaran hanya 80 sahaja. Sebab tu kita ambil area atas ni, kita tolak area bawah untuk cari sesaran. Okay, so jawapan dia seperti mana dalam rajang. Awak buatlah matematik dia. Ini segitiga tau. Segitiga area dia adalah setengah darab dengan 10 darab dengan 5. Nanti tambah dengan yang ni, tambah dengan yang ni. Lepas tu dapat jawapan, tolak sini. Okey. Nombor 4, Ahmad melepaskan sebiji guli dari tepi meja setinggi 300 cm. Tentukan masa untuk guli itu sampai ke lantai. Okey, soalan bagi guli jatuh daripada meja. Yang ni adalah jatuh bebas punya konsep. Tapi sebelum awak selesaikan cari mana-mana formula, kena pastikan unit yang awak sedang handle ni dalam unit SI. 300 cm samalah dengan 3 meter. Soalan minta apa? Masa. So awak kena tengok dekat senarai formula. Okey, senarai formula awak tu nombor 1 sampai nombor 4 itu dipanggil linear motion equation, persamaan gerakan linear 1 hingga 4. Okay. Tapi untuk objek yang kita dalam situasi ini, objek tu jatuh ke bawah, maka A semuanya perlu ditukar kepada G. Nilai A mesti tukar kepada nilai G.
Kerana yang menyebabkan objek itu jatuh sekarang adalah nilai pecutan graviti. Okay. Now, untuk awak selesaikan soalan ni, formula yang paling baik, paling tepat adalah formula nombor 2. Formula nombor 3. Okey, formula nombor 3. Dengan kefahaman bahawa setiap objek yang jatuh, hal laju awalnya adalah kosong. Jadi kita kosongkan bahagian sini. Okey, kemudian nilai A saya tukar kepada nilai G. Sebab itu saya dapat formula ini. Okey, now gantian. Setengah darab dengan G. G nilainya konstan 9.81. Kemudian darab dengan T kuasa 2. Baik, dapat jawapan yang ni, awak tekan 3 bahagi answer. Kemudian square root kan. Dapatlah awak jawapan bagi masanya. Okey. So, masa yang diambil jawapannya adalah 0.782. Alright. Nombor 5. Sebuah kapal tangki yang telah dimatikan enjinnya pada satu jarak 3 km sebelum menghampiri pelabuhan. So, sebelum sampai lagi pelabuhan, 3 km dah tutup enjin dah. Kenapa? Kerana kapal tangki mempunyai jisim yang sangat besar. Apabila jisimnya sangat besar, kesan inersianya juga besar. Apakah contoh kesan inersia yang besar? Iaitu sukar berhenti, mengambil masa yang lama untuk berhenti kalau kertas 2. So yang ini dinyatakan oleh hukum gerakan Newton pertama yang membincangkan tentang inersia. Kalau hukum gerakan Newton kedua, dia berkaitan dengan F = ma, iaitu semakin bertambah daya pada satu objek, semakin besar pecutan. Untuk nombor 3, cerita pasal letupan, iaitu keabadian momentum. Nombor 6, rajah menunjukkan dua kotak yang serupa M dan N. Masing-masing diletakkan di atas bumbung kereta dalam keadaan pegun. Yang ini situationnya adalah kereta tak bergerak. Jadi kotak pun sama, tak bergerak, duduk atas kereta. Okay. Kemudian truk mini yang sedang bergerak. Yang ni namanya truk mini. Truk mini ni dia bergerak ke kiri. Jadi kotak ni pun bergerak ke kiri sama-sama dengan truk tu. So apakah berlaku pada kotak-kotak itu apabila truk mini bertembung dengan kereta? So cerita dia, yang ni pegun, yang ini satu set ni bergerak ke sana. So lepas berlanggar, apa jadi? Soalan tanya, apa jadi pada kotak M dan N? Kotak M, bila dia dalam keadaan pegun, kata Newton dia akan terus kekal dalam motion dia, iaitu terus pegun. So bila berlanggar, kereta bergerak ke sana, kotak jatuh ke bawah. Okay. Kemudian untuk truk mini ni kata Newton, something yang tengah bergerak, dia akan terus bergerak. So bila kereta berlanggar dengan kereta ni yang sedang pegun ni, kereta ni, truk mini akan stop. Truk mini akan stop. Tapi kotak yang sedang bergerak ni, Newton kata akan terus bergerak. So dia bergerak ke kiri, jatuh ke kiri. Macam tu. So jawapannya jatuh lurus ke bawah bagi kotak M. Kotak M ni jatuh ke bawah. Dan kotak N jatuh ke kiri. Sebab dia sedang bergerak, dia nak terus bergerak. Something yang sedang pegun, dia nak terus pegun. Inersia. 7. Alat yang diperbuat daripada granit digunakan untuk menumbuk daun ubatan. So kita ada alu dengan lesung. Lesung ni bahagian yang kita letak makanan yang kita nak lumatkan. Alu ni adalah alat yang kita ketuk lah kepada makanan tu, ataupun bahan apa yang kita letak dalam lesung lah. Okay, mengapakah granit digunakan? Kenapa tak pakai span ke, tak pakai something yang soft? Granit adalah satu bahan yang keras, dan kekerasan tersebut memastikan masa sentuhan antara granit dan makanan menjadi singkat. Masa sentuhan singkat. Impact time menjadi pendek, short. So kalau ikut formula daya impuls, kalau masa sentuhan jadi singkat, maka daya impuls menjadi besar. So kesan daya impuls yang besar tu dapat dilihat dengan keadaan makanan tu. Makanan dapat dihancurkan.
Okey, nombor 7 jawapannya B. Masa hentaman singkat. Nombor 8. Satu kotak berjisim 15,000 diletakkan di permukaan bumi. Berapakah daya graviti matahari yang bertindak ke atas kotak itu jika jisim matahari adalah 2 darab 10 kuasa 30 dan jarak antara bumi dan matahari ialah 1.5 darab 10 kuasa 11. Okey, soalan ni soalan minta apa? Berapakah daya graviti? So daya graviti simbolnya adalah F. Daya graviti ni formulanya apa? Kalau ikut dalam buku, kontennya adalah seperti berikut. Daya graviti atau juga disebut daya semesta dikira menggunakan formula berikut. Okey, kita ambil nilai G iaitu pemalar kegravitian. Kemudian darab dengan M iaitu jisim objek pertama. Darab dengan jisim objek kedua. Bahagi dengan jejari ataupun jarak di antara pusat objek pertama ke pusat objek kedua yang dikuasa 2 kan. Tu formula dia. So kalau awak dapat ganti kan, do all the maths. Maksudnya jisim matahari masuk kat sini. Jisim objek masuk dekat sini. Nilai G pemalar. Dan juga jarak dia ni awak kuasa 2 bubuh sini. Dapatlah jawapannya A. Okey, nombor 9. Yang manakah menerangkan hukum Kepler ketiga? Baru saja belajar dalam Kelantan baru ni. Kepler ketiga ni macam mana kita kenal dia? Dia ada 2 objek yang sedang mengorbit satu objek yang sama. Okey, kata Kepler dalam hukumnya ketiga, dia kata kalau jejari orbit satu-satu planet itu lebih panjang, maka tempoh orbitnya juga bertambah. Katalah ini matahari, ini planet A, ini planet B. Ini planet A, planet B. Sebab planet B jejari orbitnya lebih besar, maka planet B mengambil masa yang lebih lama untuk buat satu orbit lengkap. Itu dipanggil tempoh orbit. Logiklah kat situ kan. Tapi bukannya T berkadar terus dengan R. So Kepler dapat tahu bahawa tempoh orbit, kuasa 2 bagi tempoh orbit adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbit. Macam tu hubungan akhir dia. Dan dapatlah jawapan B. Ingat tu, T kuasa 2, R kuasa 3, berkadar terus. Nombor 10. Sebuah satelit GPS. Okey, diberi maklumat tinggi dia duduk kat mana, jejari bumi berapa, jisim bumi berapa. Okey. Kemudian pada keadaan itu, satelit tu diberikan dalam rajah 6. Soalan minta cari laju linear. Laju linear, ingat, laju linear formula dia seperti berikut. Tak ada 2 tau. Kalau ada 2 itu adalah laju lepas. Okey. So G pemalar, nilai pemalar. Kemudian M adalah jisim bumi, bukan jisim satelit. Okey. Kemudian R. R ni kena make sure pelajar-pelajar kena faham R kecil ni adalah dari pusat bumi, jarak dia sampai ke pusat objek yang sedang mengorbit. Contohnya macam GPS ni lah. So this whole length here is R kecil. Okay. Now awak tak ada R kecil ni tau. R kecil ni tak sama dengan ni, tak sama. So R besar merujuk kepada jejari bumi. H adalah ketinggian. So awak kena faham yang R kecil ni sebenarnya kombinasi R besar tambah H. So every time awak nak ganti R, awak kena hati-hati. Unless satelit tu ada dekat permukaan bumi. Kalau satelit tu memang ada dekat permukaan, maka awak boleh ambil R ni saja. Sekarang ni dia berada pada satu ketinggian. So awak kena tambah H, kena tambah dengan R. Okay, do all the maths. Jawapannya adalah ayam. Nombor 11. Jadual menunjukkan muatan haba tentu C bagi 3 bahan. So dekat sini awak boleh dapat tengok bahawa kuprum dia ada nilai C yang paling kecil. Aluminium dia ada nilai C yang paling besar. Ingat, kalau C nilainya kecil, dia cepat panas, cepat sejuk. Bahasa yang lebih baik lagi dalam kertas 2, mengambil masa yang lebih singkat untuk meningkatkan suhunya. Mengambil masa yang lebih singkat untuk menurunkan suhunya. Macam tu.
Sebab dia ada masa, lagi cantik lah jawapan awak lebih dia ada kuantiti fizikal, lebih sesuai. Alright, pembandingan manakah yang benar jika ketiga-tiga bahan direndam dalam air panas dalam tempoh masa yang lama? Okey, so kita ambil tiga-tiga tu rendam dalam air panas. So jawapannya adalah B, kerana suhu kuprum meningkat lebih tinggi sebab nilai C-nya lebih kecil. Ingat tak C kecil maksudnya apa? Cepat panas. So bila rendam tempoh masa yang sama, rendam serentak tiga-tiga ni, tapi kuprum yang akan ada suhu paling tinggi sebab kuprum cepat panas. 12. Rajah menunjukkan sebiji botol dibungkus dengan tuala basah. 7B, botol yang serupa direndam dalam bikar yang mengandungi air sejuk. Okey, ini dia letak tuala basah. Yang ini dia masuk dalam bikar. Bikar ni dia ada air sejuk. Yang mana kuning ni air sejuk. Okey, dapati botol dalam 7B lebih cepat sejuk berbanding 7A. Yang ni lagi cepat sejuk. Okey. So ini dapat diterangkan melalui jawapan D. Air dalam bikar mempunyai muatan haba lebih besar. Muatan haba lebih besar untuk air. Untuk air nilai dia 4200. So bila ada muatan haba yang lebih besar, maka air lebih cepat sejuk. Okey. Macam tu. 13. Rajah 8 menunjukkan V melawan theta yang diekstrapolasi sehingga V sama dengan kosong. So kalau awak tengok graf ni, kita ada paksi Y V, paksi X kita theta. Okey, V dan theta. Kemudian antara berikut yang manakah benar mengenai graf tersebut? Okey, graf ni bila kita buat ekstrapolasi, maksudnya kita tambah garisan pada graf asal, tarik sampai dekat paksi X, maka nilai pada paksi X yang kita jumpa dia memintas pada negatif 273. Negatif 273 ini adalah suatu nilai yang kita panggil sebagai sifar mutlak. Macam mana kita panggil sifar mutlak? Siapa yang buat? Namanya Kelvin. Kelvin untuk dia buat persamaan atau relation antara V dengan T, dia kata betul lah, V berkadar terus dengan T. Okey, tapi dia dapat graf macam ni. So dia nak buat berkadar terus juga, maka dia telah shiftkan graf ini ke kanan. Tengok sekejap So awak boleh fahamkan macam ni. Okey, ni graf asal dia dapat, tapi Kelvin dia nak buat berkadar terus juga. So dia telah mengenjakkan graf ini ke kanan. So dengan mengenjak ke kanan, barulah Kelvin boleh tulis bahawa V berkadar terus dengan T. Kalau macam ni, tak boleh. Graf macam ni, mana boleh berkadar terus sebab tak mula di kosong. So perbuatan Kelvin shiftkan graf ke kanan sebanyak 273. Okay, menyebabkan bacaan T-nya sekarang menjadi kosong. So ini kita panggil sifar mutlak kerana Kelvin telah mengenjakkan bahagian graf ni ke kanan sebanyak 273 supaya Kelvin dapat conclude bahawa negatif 273 darjah Celsius adalah sama dengan 0 Kelvin. 0 Kelvin. Okey, sebab itulah bila awak dapat satu suhu, contohnya 23 darjah Celsius, awak nak tukar Kelvin, awak tambah berapa? Awak tambah 273. Awak tambah 273 tu maksudnya awak tengah shift ke kanan lagi 273. Then awak dapat contohnya 300 Kelvin. Yang ni dipanggil suhu mutlak. Ni dipanggil suhu mutlak. So kalau kita shift ke kanan ni kita panggil sifar mutlak. Okey, itu konsep dia lah. Macam mana kita dapat tukar daripada darjah Celsius kepada Kelvin. Kenapa tambah 273? Sebab kita shift ke kanan sebanyak 273. Okey, soalan tanya apa? Yang manakah benar? So pada 273 ni kan kita faham molekul dia sentiasa bergerak.
dan berlanggar antara satu sama lain, dan juga dinding bekas. Tapi pada suhu sifar mutlak, apa yang berlaku adalah molekul itu tidak lagi bergerak dan isi padu gas menjadi sifar. Yang ni awak kena faham, yang pada suhu mutlak, ni kita panggil suhu mutlak, molekul dah tak bergerak dah, tidak lagi bergerak, dan isi padu jadi kosong. Macam tu. Ni isi padu jadi kosong ni. Nampak ni, isi padu jadi kosong, molekul tidak bergerak. Itu yang berlaku dalam keadaan sifar mutlak. Ingat, yang ni dipanggil sifar mutlak, ini dipanggil suhu mutlak. Suhu yang ditukar dalam unit Kelvin namanya suhu mutlak. Alright. 14. Satu ayunan yang sedang berayun akan berhenti di suatu ketika. Mula-mula dia berayun, lama-lama dia makin lama makin kurang amplitudenya dan kemudian akan berhenti. Ini fenomena pelembapan. Apa maksud pelembapan? Amplitude berkurang dengan masa. So amplitude ni mula-mula tinggi, lepas tu makin lama makin kurang. Itu dipanggil pelembapan. 15. Gelombang air yang terhasil apabila budak lelaki mencelup kakinya berulang kali. So dia celup bawah, dia naik atas, tu bawah, dia naik atas. Dia hasilkan gelombang seperti mana dalam rajah. Okey, tapi gelombang tu merambat ke kanan pada kedalaman yang berbeza. So kalau awak nak ukur kedalaman, ingat awak mesti ukur dari permukaan cecair kepada titik yang berkenaan. Contohnya ni kedalaman kawasan X. Yang ni sampai sini, ini kedalaman kawasan Y. Banyak pelajar dia kira kedalaman, dia silap, dia kira dari point ke dasar. Salah. Okey, kedalaman mesti dari permukaan kepada tempat yang kita pilih. Yang berkenaan lah. Itu kedalaman. Itu yang pertama. Kedua, awak kena faham yang ni adalah pembiasan gelombang air, kerana gelombang merambat di dalam kawasan yang berbeza kedalaman. Ini kawasan cetek, sini kawasan dalam. Ni kawasan dalam tau. Tu kan kedalaman dia besar kan, lebih panjang, maksudnya lebih dalam. Okey, kemudian lagi kita tengok kawasan cetek. Awak kena faham yang muka gelombang dilukis rapat-rapat. Apa maksud kalau muka gelombang dilukis rapat-rapat? Maksudnya panjang gelombangnya lebih pendek. Bagi kawasan dalam, muka gelombang dilukis jauh-jauh. Apa maksudnya? Lambdanya lebih panjang. Okey, cukup yang tu. Cuba kita tengok apa jawapan yang kita kena pilih. Apakah ciri-ciri gelombang apabila merambat di kawasan Y? Awak kena tahu dulu, Y ni kawasan dalam. So kalau kawasan dalam, adakah laju bertambah? Ya. Okey, panjang gelombang bertambah? Ya. Okey, panjang gelombang bertambah, betul. Kemudian frekuensi tidak berubah. Kena ingat, semua fenomena gelombang frekuensi tak berubah. Pantulan ke, pembiasan ke, pembelauan ke, interference ke, semua frekuensi tidak berubah. Okey, arah berubah tak? Berubah. Menjauhi garis normal. Kenapa menjauhi? Kerana daripada cetek ke dalam. Ya, cetek ke dalam, menjauhi. Okey, itu jawapan dia. 16. Interference gelombang bunyi. Dalam interference gelombang bunyi ni kita dapat apa? Kita dapat bunyi kuat dan bunyi perlahan yang berturutan, berselang-seli lah. Okey, so daripada sini, daripada skrin tu pun kita sudah dapat kesan bahawa dekat sini amplitude besar bermaksud bunyinya kuat. Di sini amplitude kecil bermaksud bunyi perlahan. Ini bunyi soft . So yang tu kita boleh rujuk dekat sini . Nampak tak dia label dekat X? So ini bunyi perlahan. Ini dia label dekat bulat. Bulat maksudnya bunyi kuat. Betul lah, amplitude besar, bunyi kuat. Okey, soalan tanya apa? Apakah berlaku apabila jarak di antara dua sumber bunyi A dikurangkan? So awak nak tahu macam mana apa yang berlaku, awak kena letak A di depan dulu. So yang ni persamaan atau formula bagi interference. Formula interference ni awak kena rearrange, ubah kedudukan supaya
A duduk di depan. Sebab soalan tanya kalau A berkurang jadi apa? So A letak di depan. Bila awak susun semula A di depan, awak dapat formula macam ni. Now awak ceklah pilihan jawapan. Bila A berkurang, X pula akan meningkat. X tu apa? X tu adalah jarak yang ni. Jarak di antara dua bunyi kuat yang berturutan atau jarak di antara dua bunyi perlahan yang berturutan. X ni akan jadi makin panjang. So itu jawapan sesuainya atau yang paling tepat lah. C. Okey, 17. Seorang lelaki menembak seekor ikan dalam tasik. Tengok dia punya arah tembakan dia tu, saya dah buat dengan garis warna merah. Ni garis warna merah ni. Jadi apakah soalan tanya yang manakah menunjukkan kedudukan ikan yang sebenar? Okey, kena ingat satu konsep bahawa jika awak berada di posisi penembak ni, awak melihat satu image yang namanya image ketara. Image ketara tu image sebenar ke? Tak. Image ketara ni sebenarnya diangkat lebih tinggi dari kedudukan image sebenar. Okey, diangkat lebih tinggi daripada kedudukan image sebenar. Lebih tinggi maksudnya apa? Dekat atas. Directly above. So, awak kena pilih konsep dia. Ikan sebenarnya duduk kat sini. Tapi yang awak nampak disebabkan pembiasan adalah di sini. Image ketara dipanggil. Ni yang awak nampak. Ini sebenar dia tempat dia duduk. Okey. So kalau tembak macam ni kena ke tak kena? Kalau tembak pada arah warna merah ni kena ke tak kena? Tak kenalah sebab ini bukan ikan. Awak nampak saja dia di situ. Sebenarnya dia tak berada di situ. Dia berada lebih bawah ikan yang sebenar. So soalan tanya, yang manakah kedudukan ikan sebenar? Jawapannya D. Kalau paper tu awak kena tulis yang tu tau. Image ketara berada di atas image sebenar. Kalau terangkan mengapa? Kerana image ketara terhasil daripada pembiasan. Dia di bawah. Sama macam awak nampak kolam, dia punya kedalaman dia tu awak nampak cetek. Bila terjun, dalam rupanya. Sebab apa? Kerana image jubin dekat bawah ni diangkat lebih tinggi. Dapatlah jubin dia kat sini. Nampaklah cetek. Sebenarnya dalam. Okey, pembiasan fenomena. Baik. Nombor 18. Rajah menunjukkan butir bulian yang disimpan. Yang bersinar apabila terkena cahaya. Nilai bagi X ialah 16.7. X tu adalah satu sudut dan bila kita cek balik ianya sudut pembiasan. Sudut pembiasan. Okey, soalan bagi sudut tuju, sudut bias. Jadi dekat sini kita beranggapan bahawa mungkin dia nak bagi clue pasal indeks pembiasan. So kita boleh kira dulu indeks pembiasan kita, dapat jawapannya kita catatkan. Soalan minta cari nilai sudut genting. Alhamdulillah. Untuk dapat sudut genting ini formulanya N sama dengan 1/sin C. So nanti awak ganti N yang awak dah dapat kat sini. Okey, kemudian awak carilah jawapan sin C dulu, lepas tu tekan shift sin answer. Okey, kalau matematik awak tepat, awak dapatlah jawapannya C. Alright, 19. Rajah menunjukkan susunan alat radar untuk menganggar panjang fokus bagi kanta cembung. Okey, ini keluar beberapa kali dah soalan ni. So ada kanta, ada skrin kat sini, ada lilin. So apakah perubahan spesimen diperhatikan apabila kanta dengan panjang fokus lebih besar digunakan? So guna panjang fokus lebih besar maksudnya kanta lebih nipis. Kalau tukar jadi kanta nipis, apa berlaku kepada saiz image? Jawapannya bertambah. Itu pun ada juga ni pasal ketebalan kanta. Soalan ni tanya pasal panjang fokus lebih besar. Ni maksudnya kanta yang lebih nipis. Sama situation Nombor 19. Alright, 20. Pasangan kanta bagi suatu peralatan optik. Okey, kita tengok dekat sini. Kanta objektif iaitu kanta yang lebih dekat dengan objek. Kanta mata iaitu eyepiece, kanta yang lebih dekat dengan mata. So yang manakah pasangan kanta berikut? Kalau kita tengok dekat sini,
Okey, kita tengok dekat Rajah 14 ni, dia sudah labelkan pada awak FO dengan FE. So kalau ikut konsep, kita tengok bandingkan panjang FO dengan FE, kita dapati bahawa FO lebih pendek dari FE. Okay, bila FO lebih pendek pada FE, automatik ini adalah untuk mikroskop majmuk. Automatik. Dan satu lagi clue, kita tengok ada gap kat sini. Antara FO dengan FE ni, jarak di antara dua kantau ni ada gap. So yang ni adalah mikroskop. Kalau teleskop, dia rapat. FO dengan FE ni, FO tu dia duduk ngam-ngam dengan FE macam tu, tidak ada gap. Dan FO lebih panjang daripada FE. Yang itu untuk teleskop. Okay, ni teleskop. So sekarang ni soalannya bertanya tentang mikroskop majmuk. Mikroskop. So clue dia ada dekat sini. FE lebih kecil daripada FO. Saya hafal yang ni saja. Saya hafal yang ni je. Kalau terbalik, saya tahu dah yang tu mikroskop. Okey, itu sahaja.